Wow. Dah. Okay. Dalam kehidupan ada pahit manisnya, kadang yang pahitnya ku sembunyikan, biar ada yang manisnya jadi ceritanya. Sebelum siang mesti ada malamnya, begitu juga kehidupanku. Sebelum senang banyak duka ku lalui, buat arwah suamiku tercinta. Walau kau tiada, ku akan tabah menerusi perjuangan dalam kehidupanku. Turun. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi, selamat malam, selamat tengah hari. Sewaktu dengannya menonton video Nek Mok pada hari ini, jumpa lagi kita di Rona Kehidupan 2. Ini adalah sambungan video mencandat sontong teman-teman dan memancing ikan. Okey, nonton terus. Terima kasih. So, on time memancing. Tak nang diam di Johor tu kak? Ha? Dah diam Johor kak? Oh. Lupa orang bodoh lah. Kehidupanku, terima kasih sahabat subscriberku, sudi beri sokongan untukku. Salam sayang untuk semua, maaf kalau ada kekuranganku. Penyadat sontong masih diteruskan teman-teman. Kita balik pukul 5 pagi. Betul lah tu dia makan. Dia ni, dia macam Hidup. letak dalam tong. Ada bandi dulu. Mana ni? Oh, dia banyak bandi lah je. Ni je. Lihai jai tu si kumpau. Semangat dia dah tahu sikit. Dapat lagi sikit. Oh, okey. Power biar tak power.
Wow. Yeah. Dah. Okey kan? Okay. Memang. Tengok apa boy? Wow. Nap. Sadat sontong jadinya sadat ikan. Tak panggil candak ikan, cik. Panggil mancing ikan. Mancing. Itulah perkataan sadat tu dah tukar jadi sajat. Sedap saja. Ini ada laju mana betul. Kacang. Foto-foto ini. Yang dia saya foto. Kanan nak dapat sotong lah. Inilah chef kapal. Nahoda dia, chef dia, kapten dia. Baikkan. Tapi di sini. Okey. Sao? Tahu tu. Kena. Belum dulu. Apa aja? Sangkut aja. Oh, besar mak. Besar. Ambil guys atas. Wow, pari. Bukan. Gitar shark apa? You kemejan. Gitar shark. Ikan, Ryan. Ikan.
Anjos. Tepi bang, tepi bang. Kan tak masak Maggi lagi. Darah hitam, sotong berdarah hitam. Senjata dia. Kalau orang pegang dia tembak senjata warna hitam tu. Dia bagi kita geli. Besarnya. Ya. Wah, ikan apa ni? Pak lagi dia, Pak. Kalau otai mesti dapat. Hari ini dia tak kumpau. Lawan. Jeli. Kalau tidak ada, bang sini suruh dia diri kat situ. Tengok dia punya tali. Macam mana? Kali ini penangan ikan. Sudah lama dia ingin nak rasa macam tu. Mana-mana kami mancing dia tak dapat. Jauhkan dia. Biarkan Dia rasa kan dengar tak lengah. Layanlah. Pam. Kayu pam dulu, pam baru kayu. Biar dia nak lari biar. Kepuasan. Itulah satu kepuasannya. Nak kayu, pam dulu baru kayu. Pam dulu baru kayu. Dia nak pergi biar. Tadi banyak lagi tak? Otai dia mengajar. Siap ada otai lagi. Umpan kita akan gantungkan tadi kan? Layan dah. Jam Karulah dia. Baru dia menjerit dah. Pam belakang, baru kayu dulu. Ini sendal, di bawahnya sendal kasih pegel. Sendal itu Masuk airnya. Tak tahulah, aku bagi perambut 30 pound. Ya. Yang perambut tadi aku tengok kecil. 30 pound? Cakap aku cakap. Kalau lagi macam boleh. Tahan dulu. Kau boleh. Ya. Dia nak pergi dia lagi. Zipper. Tangannya pegang atas. Pegang kat span tak apa. Pegang kat span. Kalau pegang kat situ takut terlepas licin tu. Pam. Gulung laju. Wow. Pam gulung laju. Pam dulu. Banyak otai mengajar. Biar nanti pam lagi nak gulung dia turunkan dia lagi. Pam. Biar dulu. Biar dia. Jangan layan. Dia nak pergi biar dulu. Jangan dia pergi Pergi dia pergi. Dia pergi. Lambat ni. Gigil lutut. Lambat ni. Wow kan. Betul-betul dia nak try lah. Sikit lagi. Turun gulung. Kalau perempuan dipanggil peluh apa? Peluh perempuan Peluh. Kalau lelaki boleh jantan. Jantan lah perempuan. Peluh betina. Baik-baik kena besi tu. Besi yang tempat terselak joran tu. Mari. Bagi can semua tak turun joran ni biar layan.
Bagi dia puas tu. Biar layan. Ayah nak. Dari kancing. Baru sikit dah penat. Aku nak mancing. Orang nak mancing ni lah yang mudah. Adik semalam Jangan gulung itu. Faham, slow. Gulung laju. Jatuh gulung. ketawa kau orang puas. Mesti nak air ke dapat tarik macam gitu. Ya. Oh, kepuasan. Nanti duduk join. Dapat kepuasan. Naik ikan dia join kat situ. Naik ikan ni dia join kat situ. Macam mana gitu? Salah tu. Mana boleh gitu? Tak boleh gitu, salah. Tak boleh. Dia bertukar tangan. Penat ke? Shaking. RM5,000. Penat ke? Tak tahulah aku. Dia perambut tu boleh pergi ke tak boleh pergi. Ui, sakit tangan. Ui, tak tahu. Tadi cakap dengan dia beli mata pancing. Kalau memancing laut beli besar dapat ikan besar, beli kecil Nak dapat ikan kecil je. kecil cakap dengan dia. Sebab nak dapat kecil. Tapi nak dapat ikan kecil dia Sebab kata tahu dia. takut tak boleh tarik. Dia kata je dia kan? tak nak dapat ikan besar. Tak apa lah, ada pengalaman. Itulah. Habis lah. Tak pandang sakit tangan. Solid tu. Dia lawan. Tengok sakit. Baru tahu kan. Sakit terus tangan. Bukanlah. Ngaku kalah. Lain mancing lain yang lainnya menarik. Tadi banyak sangat pam ni. Sotong. Alasan. Potong ya, potong tadi ya. Tapi betul lah pam sotong berapa jam kita pam sotong. Ada apa batu besar. Batu rasa. Tangan memang sakit. Dia bagi batu besar lagi tadi yang kita. Allah. Oh, wow. Pulau Coral Island, Pulau Bulai. Ya. Ya. Ikan makan. Bunyi cerita P. Ramli. Dia ada bunyi break tadi. Bunyi cerita Pak Sudin. Cerita P. Ramli. Aduh. Tadi aku ingat kalau lock habis tadi tergebang je kan. Tak ready. Tak terlemah. Ha? Kalau tak juga dia tak pegang ni. Dia memang letak dalam lubang. Letak sini. Oh, terlubang. Kalau lock ketat boleh pakai. Boleh pakai. Patah tak betul. Lock ni susah. Kalau dia L baru dia patah. Kalau dia U jarang apa lock murah pun dia. Oh, dia boleh pergi dia. Ini listing. Oi. Kalau I tadi kan mustik je. Kalau Lain mempunyai ikan, lain pula orang menarik. Dia berangan nak tarik ikan. Okeylah, boleh mak kan kita tadi muat kecil aja. Yang kali cakap lah mau besar. Ikan kecil naik. Kali dapat anaconda. Ikan jos. Kalau Mari kita tengok apa yang kena. Wah. Ya lagi situ tarik ya. Nanti kau teh. Kau tak subuh kelak buat dapat. Gue masih macam ni tak lalah. dia boleh ada gambar lah. Semua
Semua menanti dengan penuh debaran. Naik dah. Naik. Naik. Dah nak naik dah. Dia bertukar tangan 3. Rekam dia melengkung. Sampai 3 je. Entah macam mana lah ikan. Sampai 3 orang nak tarik. Kali kecil besar ni je. Berat lebih. Bertukar lagi tangan. Oh, takut. Wow. Itu pun tak tahu dia. Saya tak boleh main macam ni. Buat. Oh, jangannya. Pam tak nak naik dia. Kita pam joran yang melengkung. Joran takut. Boleh tahan tak joran aja. Tu joran tu kalau ada makan. Tadi kita. Inilah. Ingat nak jadat sontong, bukan nak pancing ikan joran tu. Kalau cakap awal-awal pancing ikan, bawa pancing ke laut lah. Allah, Ibu berjan. Allah lagi takutlah engkau jah. Allahu Akbar. Ya Allah. Subhanallahazim. Patutlah. Subuh nanti baru dapat. Astagfirullahalazim. Kau kayu katuk balik. Mana kayunya? Tu kat kepala dia. Kalau adik tu subuh Tak sedar aku naik atas ni je. Melompat. Allahu Akbar. Kalau orang kena depan naik. Itulah hijau lari tengah nak leput. Aku nak buka kasut. Dia orang casting bang. Dia orang casting. Itulah. Betul. Ingat nak tarik sotong. Punya tarik ikan besar macam ni. Ya Allah ya Rahman. Kan dah kecil dah mata tu. Dah kecil Rupanya dapat juga dia makan. I nak tarik tadi pun tak boleh. Kena ada rezeki. Kan? Dia pernah dapat ah. Kan? Nak katakan rezeki kan. Macam betul dia timbul sendiri ya. Semua. Tak tipu. Dia timbul sendiri. Dapat juga. Jangan kau dua ni bergaduh. Gaduh lah mari.